Masya Allah. Betul tak Zu? Kena kenal dulu kan? Kena kenal dulu baru cerita. Kena kenal dulu. Umi takkan tolong. Umi bukan perawat. Pembuka ikatan. Buka ikatan dalam hidup kita. Apa yang tak kena? Bukalah. Dipecahkan. Umi tolong buka. Buka ikatan. Kadang-kadang dalam hidup kita apa tak kena? Apa sebenarnya tak kena dengan aku Hidup aku daripada kecil sampai besar susah je. Tak pernah senang. Dibenci orang, dikhianat orang. Kalau pergi sekolah kadang-kadang dibuli orang. Lepas tu kalau belajar susah nak masuk. Cikgu cakap apa pun tak boleh nak masuk. Itulah yang kita nak buka. Dia macam-macam kategori. Dia kadang-kadang malu Allah. Kadang dia bersarang. Kadang-kadang ikatan malu-malu mengikat kita. Mengikat keturunan kita. Supaya keturunan kita tak maju ke depan. Macam tu. Tak dipandang orang. Tak naik. Tak jadi orang kata jadi senang. Mudah belaka. Macam tu. Dibenci orang kadang-kadang. Suami berkahwin pun suami macam nak tak nak tengok kita macam tu. Ada aura-aura yang negatif macam tu. Kita pergi mana-mana pun dibenci orang. Itu ikatan lah. Salah satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey sayang. Follow dulu lah. Follow dulu. Kenal dulu. Nombor Umi ada kat Wasabi. Tak kenal tak cinta. Jangan orang kata masuk je. Umi tolong saya bukakan ikatan Umi. Susah sikit. Sebab saya bukan perawat. Saya akan tolong. Tapi kenal dulu lah. Kenal dulu siapa dia ni. Macam mana orangnya. Macam tu. Berkawan dulu. Betul tak? Kalau kita pergi masuklah orang mana-mana pun. Kalau macam kita nak minta tolong orang ke apa, kita kena tahu background orang. Kita jangan masuk kita nampak pembuka ikatan. Mentang-mentang kita kena sihir. Umi tolonglah saya Umi. Bantulah saya Umi. Saya sakit dah lama ni. Jangan. Datang dulu. Kenal dulu. Berkawan dulu. Wasabi dulu. Macam tu.